Okey, jom kita bincang tentang satu benda yang saya rasa hampir semua orang di seluruh dunia ni suka. Kentang goreng. Nampak macam snack yang biasa-biasa je kan? Tapi sebenarnya sepotong kentang goreng ni simpan sejarah yang sangat panjang. Ada isu kebanggaan negara, ada sains masakan yang sangat teliti, malah ada kaitan dengan realiti migrasi moden. Dalam kupasan kali ni, kita akan tengok macam mana sekeping kentang mampu membentuk keseluruhan identiti sesebuah negara. Pernah dengar tak apa yang penyanyi terkenal dari Belgium, Stromae, pernah cakap? Dia dengan selambangnya kata, tolonglah orang Perancis jangan terlalu bangga. Beritahu rakyat Amerika yang French fries tu sebenarnya Belgian fries. Petikan ni sebenarnya buka pintu kepada salah satu persaingan kulinari yang paling sengit ke Eropah. Perdebatan antara Perancis dan Belgium tentang siapa sebenarnya yang cipta kentang goreng ni. Jadi kita ada dua cerita asal-usul yang berbeza kat sini. Di satu pihak, Perancis dengan yakinnya mendakwa hidangan ni yang pada asalnya diorang panggil Pont Neuf, mula dijual oleh penjajah jalanan di Paris sekitar tahun 1780-an. Tapi di pihak yang satu lagi, orang Belgium bangga dengan satu legenda dari Bandar Namur pada tahun 1680. Kononnya, masa sungai kat sana membeku dan penduduk tak boleh tangkap ikan, diorang ukir kentang bentuk macam ikan dan goreng kentang tu. Benda ni cipta satu misteri sejarah yang sangat menarik untuk kita rungkaikan. Tapi, bila kita periksa garis masa sejarah secara logik, kantoi jugalah mitos dari Belgium tu. Kenapa? Sebab dakwaan dari Namur tu kata ia bermula pada tahun 1680, sedangkan ubi kentang sebenarnya belum pun tiba kat kawasan tu sampailah tahun 1735. Fakta ni secara langsung menolak mitos memancing ikan tu. Sejarah menunjukkan Paris memang lebih awal menghidangkan kentang goreng, sekitar 1780-an. Kemudian, pada tahun 1844, Monsieur Fritz buka Fritz Scott atau gerai kentang goreng Belgium yang pertama. Oh ya, kalau anda pernah dengar cerita yang tentera Amerika masa Perang Dunia Pertama tersilap letak nama French fries sebab diorang ingat diorang ada kat Perancis, tu pun sebenarnya tak tepat sebab istilah tu dah lama wujud kat Amerika sebelum tu lagi. Kesimpulannya kat sini, Perancis mungkin yang cipta, tapi Belgium yang ambil hidangan ni, sempurnakannya dan mempopularkannya ke seluruh dunia. Alright. Persoalannya sekarang, macam mana orang Belgium ni betul-betul menyempurnakan kentang goreng? Jom kita tengok anatomi kentang goreng Belgium yang sebenar. Komitmen orang Belgium terhadap kualiti snack ni memang bukan biasa-biasa. Diorang tak pakai sebarang kentang tau. Diorang wajib guna kentang jenis binche sebab kandungan kanji dia yang tinggi. Saiz potongan tepat 10 mm. Tak terlalu nipis, tak terlalu tebal. Tapi rahsia yang paling utama sekali, ia mesti digoreng dalam lemak haiwan. Secara tradisinya, lemak lembu yang dipanggil blanc de bœuf digunakan. Malah ada yang berani campur dengan lemak kuda atau kambing. Kombinasi bahan-bahan inilah yang buatkan rasa kentang goreng Belgium ni sangat unik dan berlemak. Bahan dah mantap, tapi teknik penggorengan dia jauh lebih kritikal. Rahsia terbesarnya ialah kaedah gorengan ganda atau double fry. Teknik ni dah direkodkan kat Belgium sejak tahun 1890-an lagi. Pertama, kentang mentah tu akan digoreng pada suhu rendah supaya bahagian dalam kentang tu masak perlahan-lahan dan jadi macam puri yang sangat lembut. Lepas tu, diorang akan rehatkan kentang tu sekejap. Akhir sekali, suhu minyak dinaikkan untuk gorengan kali kedua. Proses ni yang akan bagi tekstur luar tu warna keemasan dan sangat-sangat rangup. Memang satu seni yang luar biasa. Mestilah tak lengkap makan kentang goreng macam tu je kan? Lupakan sos cili atau tomato biasa tu. Kat Belgium, diorang memang pakar dalam buat sos berasaskan mayones yang sangat pekat dan berkrim, sesuai sangat untuk potong rasa heavy dari lemak lembu tadi. Ada pelbagai jenis sos yang confirm buat anda kecoh air liur. Ada sos Andalus yang letak paste tomato dan lada benggala panggang, sos samurai yang pedas gila sebab ada campuran harissa, atau sos jopi yang manis berempah sikit. Pendek kata, setiap kali cicah tu rasa macam satu pengembaraan perisai yang baru. Jadi itu cerita tentang sains makanannya. Sekarang, kita beralih ke sesuatu yang lebih besar, fenomena budaya dia. Mari kita tengok betapa besarnya impak gerai kentang goreng atau Frit Court ni kat Belgium. 4,500. Cuba bayangkan, itulah anggaran jumlah kedai Frit Court yang beroperasi kat Belgium hari ini. Kalau kita kira ikut nisbah populasi diorang, secara kasarnya ada satu kedai kentang goreng untuk setiap 2,500 rakyat Belgium. Ini bukan sekadar kedai tepi jalan, ini dah tahap institusi masyarakat tau. Kenapa benda ni sangat penting untuk diorang? Kat sinilah masuknya satu konsep yang dipanggil gastro-nationalism. Pendek kata, makanan bukan setakat nak bagi kenyang, tapi ia bertindak sebagai pengikat emosi kepada negara. Belgium ni sebuah negara yang seringkali berbelah bahagi dari segi politik dan bahasa. Tapi teka apa yang satukan diorang? Ya,
snack kentang goreng ringkas ni. Tak kira latar belakang apa pun, semua orang kat sana kongsi rasa cinta yang sama bila diorang lepak kat food court kegemaran diorang. Sebabkan rasa cinta tu jugalah industri ni sangat dilindungi. Bayangkan, wilayah Flanders iktiraf Fritz Court ni sebagai warisan budaya pada tahun 2014. Lepas tu, pada 2017, menteri-menteri siap turun padang tanda tangan satu piagam kebangsaan khas mata-mata nak pertahankan budaya kedai kentang goreng ni. Sekarang ni pun, diorang tengah kemukakan petisyen untuk senaraikan benda ni di bawah warisan budaya tidak ketara UNESCO. Sangat dilindungi kan? Tapi, kat sinilah kita ada satu plot twist sosiologi yang cukup mengejutkan tentang siapa yang sebenarnya memacu industri tradisional ni hari ni. Bersedia untuk satu perspektif baharu, kita akan masuk kepada satu fenomena migrasi transnasional yang mengubah sama sekali wajah di sebalik kaunter food court bersejarah ni. Realitinya hari ni, sebahagian besar warisan tradisional kebanggaan Belgium ni sedang digerakkan oleh golongan imigran. Fenomena ni sangat ketara sampaikan pada tahun 2012 perkataan Frit Chinese yang bermaksud pemilik kedai kentang goreng berbangsa Asia, terutamanya Cina, telah diundi sebagai perkataan terbaik tahunan kat Flanders. Bayangkan tu, ini membuktikan betapa lajunya perubahan demografi yang berlaku dalam perniagaan lokal diorang. Dan kalau tengok pada angka, pertumbuhannya memang luar biasa pantas. Tengok je data kat wilayah Limburg ni. Pada tahun 2011, cuma ada 10 kedai food court yang dimiliki oleh usahawan Cina. Tapi masuk tahun 2013, jumlah tu melonjak ke 30 buah kedai. Dan menjelang 2016, dah jadi 47 buah kedai. Ini satu bentuk pengambil alihan perniagaan tempatan yang sangat agresif dan menarik. Mesti anda pelik, macam mana perkara ni boleh berlaku dari sudut ekonomi kan? Sebenarnya, kebanyakan usahawan ni bukan datang direct dari China. Diorang berhijrah semula dari Belanda. Punca diorang keluar dari Belanda adalah sebab krisis kewangan 2007-2008, pasaran sana dah terlalu tepu dan persaingan terlalu sengit. Bila diorang masuk Belgium, keadaan sangat mengalu-alukan. Berniaga food court ni tak perlukan pendidikan kulinari tahap Michelin, boleh jalan bisnes tanpa perlu upah pekerja yang ramai. Dan secara sejarahnya, diorang dapat pengecualian cukai. Bisnes ni ibarat lombong emas untuk diorang. Tapi macam mana diorang boleh berjaya jual makanan tradisional orang lain kat negara asing? Ini bawa kita kepada satu konsep penting, modal integrasi. Sebab diorang dah lama duduk kat Belanda, generasi usahawan ni dah pun fasih berbahasa Belanda. Diorang sangat faham selera tempatan dan diorang dah ada pasport EU. Semua kelebihan inilah yang membolehkan diorang menyusup masuk dan menguasai perniagaan arus perdana kat Belgium ni dengan sangat mudah. Dan benda ni memecahkan acuan lama macam mana selalunya orang berniaga. Secara tipikalnya, usahawan imigran ni digelar usahawan enclave, di mana diorang akan buka bisnes kat komuniti diorang je, jual barang pada bangsa diorang je. Tapi kat Belgium ni, diorang jadi usahawan etnik setempat. Maksudnya, diorang masuk terus ke dalam sektor tradisional negara tu, guna pembekal kentang lokal yang sah dan pelanggan utama diorang adalah orang-orang Belgium sendiri. Diorang dah mengadaptasi budaya tu 100%. Ini mewujudkan satu situasi sosial yang sangat unik. Bila budaya kebanggaan kita mula diterajui oleh orang asing, persoalan cepu masnya ialah, siapa sebenarnya yang memiliki budaya makanan tu? Situasi ini memang ada pelbagai respons lah. Tak dinafikan, ada pergeseran. Segelintir pemilik ni terpaksa berhadapan dengan komen rasis atau stereotip kat media sosial daripada sesetengah pelanggan. Tapi di sebalik itu semua, ada banyak momen yang cukup mengharukan. Bayangkan ada rekod di mana satu komuniti Belgium ni siap buat perarakan kat jalanan tau. Cuma sebab nak bantah supaya pauki food court Cina kesayangan diorang tu tak diusik. Dan pada tahun 2011, satu anugerah rasmi untuk penggoreng terbaik tahunan kat Limburg dimenangi oleh pasangan berbangsa Cina. Ini menunjukkan satu corak gastropolitik yang sangat rencam tapi indah. Pada akhirnya, keseluruhan kupasan ni tinggalkan kita dengan satu persoalan yang sangat berat. Bila proses globalisasi ni masuk dan ambil alih tradisi tempatan, siapa pewaris sebenar hidangan tu? Adakah kentang goreng ni milik Perancis yang kita tahu mula-mula ciptanya? Atau milik rakyat Belgium yang menyempurnakan resepi tu? Atau ia milik golongan imigran gigih yang bersengkang mata menghidupkan tradisi warisan tu hari ini? Ia satu sudut pandang yang sangat menarik kan tentang macam mana sepotong kentang goreng mampu merentasi sempadan dan menyatukan kita semua. Fikir-fikirkanlah.